When I get older, I will be stronger. They call me. Lagu apa tu? Malam tadi Rip, aku semangat tengok bola. So lagu tu aku tujukan sebab semalam tadi kemenangan Messi the hat-trick. Lama. Power. Kau tak main lah tapi? Dapat tengok je Rip. Dapat tengok. Tapi kau minat bola lah kan? Minat, memang minat. So kita nak tanya diorang yang kat luar-luar sana ni, korang minat bola ke korang tak minat bola? And satu lagi, nampak kita buat bola ni. Kita nak buat challenge lah. Betul. Takkan nanti nak tanya minat ke tak. Kita kalau diorang cakap diorang minat tak boleh timbang bola macam mana? Kita challenge sekali. Challenge sekali. Lepas tu kita tanya soalan yang susah-susah. Betul. Tengok macam mana. Jom, let's go. Boleh ke tak boleh? When I get older. I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Okey, hai. Sekarang saya bersama dengan Arif. Jali, Izzat. Nazrul, Ehsan. Nizam. Nizam. Okey, Nizam. Adakah awak seorang pemain bola? Bukan. Bukan. Tapi boleh timbang bola? Boleh. InsyaAllah. Saya akan bagi challenge dekat awak. Timbang bola ni sebanyak 3 kali. Kalau awak boleh buat 3 kali, saya akan bagi awak soalan senang. Tapi kalau tak, kita bagi soalan yang susah. Okey? Okey. Okey. Silakan. Look who we are. We are the dreamers. They make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one. Alright, Nizam. Nampak gayanya tadi awak berjaya. Lebih daripada 3 actually. Adakah awak puas hati? Saya puas hati lah. Tak puas hati kita boleh balik sekali. Tengah panas ni. Okey, so sebabkan awak berjaya, kita akan bagi soalan yang simple je. Soalan dia berbunyi, so awak pilih CR ataupun Messi? Saya pilih Messi. Messi, kenapa Messi? Sebab Messi dia punya gameplay lagi padu lah. Daripada CR yang sekarang ni. So adakah bila awak minat Messi, awak akan support Argentina? Yes. Yes. Liga tempatan ke ataupun liga luar negara? Liga luar negara. Salah satunya paling favourite selain pada Argentina tadi? France. France. Okey, noted semua. Kalau kalah, cari dia. Jali, puas hati tak dengan performance awak tadi? Puas hati. So, soalan pertama saya. Okey, abang rasa bola ni makin best ke makin... tak best? Dia masih best lah. Masih Sebab best. masih ada legend-legend yang main macam Ronaldo, Messi. Betul. Soalan nombor 2, bola sekarang dia lebih kepada ke arah sukan ke ataupun orang menganggap benda ni bisnes? Dia boleh jadi dua-dua lah. Tapi untuk masa sekarang lebih kepada sukan. So, untuk soalan ketiga, kalau dapat tengok satu perlawanan secara langsung, awak dapat tiket free, awak nak tengok siapa main game apa? Saya nak tengok Messi lah. Messi main. Messi main tim mana sekarang? Argentina. Okay, so nak tengok Argentina melawan apa? Portugal. Messi lawan Ronaldo Fight juga tu sebab diorang tu dah nak dapat pencin. Alright Izzat, tadi saya tengok awak ni macam main tipu sikit. Kejap boleh, kejap tak boleh. So kat sini saya akan campur soalan tu, ada yang santai, ada yang susah. Boleh? Okey, boleh. Alright, tak apa. Soalan yang first sekali, pernah tak abang bergaduh disebabkan bola? Tengok bola ataupun sebab main bola, pernah bergaduh tak? Tak pernah lah. Tak pernah. Kalau main bola pun setakat gaduh tu gaduh dalam Gaduh game. dalam game, habis game still Luar tak ada baik-baik. apa-apa. Faham? Macam ni guys. Sportmanship. Betul? Sportmanship. Betul kan? sportmanship. Sportmanship. Abang rasa VAR ni dia membantu dalam game ataupun tidak? Bagi saya kalau untuk adil lah. Kalau untuk adil dia membantu lah. Okey, faham. Kalau untuk game dia slowkan game lah. Faham. Dia akan kacau momentum sebenarnya. Kacau momentum betul. Okey, Arif. So nampak gayanya anda berjaya untuk timbang bola sebanyak 3 kali. So awak akan dapat soalan senang. Simple je kita nak tanya. Awak rasa bola sekarang makin menarik ke atau membosankan? Untuk saya, Untuk pendapat awak lah. pendapat agak membosankan sikit sebab semua untuk sekarang strategi agak semua ikut nak sama. Macam dah tak ada freestyle, dah tak ada kebebasan dalam seorang player tu. Okey, seterusnya kita move forward. Siapa pemain muda yang awak rasa bakal menjadi bintang besar suatu hari nanti untuk buat masa sekarang? Masa sekarang Tak kisahlah lokal ke ataupun luar negara lah. bagi dua jawapan lah. Kalau untuk lokal, Okay. of course Arif Aiman. Arif Aiman. Sebab saya orang Johor. So JDT. Okey. Okay.
Untuk international, saya fan Barca. So, Okey. saya memang minat Lamine Yamal. Lamine Yamal. Saya kenal sangat dia. Okay, so tadi Nazrul berjaya lah lepas kita punya challenge. Sebenarnya dia boleh buat lebih, tapi hari ni kasut dia tak on. Tak on. Okay, kalau pakai boot boleh 300. Okay, so Nazrul, soalan pertama Okay, saya nak tanya awak. Bagi saya satu, antara Messi atau Ronaldo, awak pilih yang mana? Pilih Messi. Messi. Kenapa bukan Ronaldo? Kenapa bukan Ronaldo? Ya. Bagi saya sekarang yang masih relevan masih lagi Messi lah. Bagi saya. Okay, soalan kedua Okay, kalau awak kan, awak lebih suka main bola ataupun tengok bola saja? Saya lebih suka main bola. Alright, so memandangkan abang tadi dalam berapa atas ni? Tak adalah terus. 38 tadi. So soalan dia akan jadi soalan yang santai lah guys So soalan yang pertama saya akan tanya, siapakah pemain bola favourite abang? Cristiano Ronaldo. CR lah. Kenapa? CR7. Saya tengok dia punya prestasi dia punya hard work dia kan. Dia macam satu figura yang melambangkan apa kerja keras tu. Faham? Untuk kita jadikan dia sebagai teladan dan Reference lah. Kita Betul. jadikan dia idola kita tu sebab Betul. dia punya orang kata tu disiplin Betul satu, lepas tu dia punya kesungguhan dia. Okay, abang lebih suka tengok bola dekat stadium ke tengok kat rumah? kat stadium. Stadium. Kenapa? Sebab Dia vibe dia punya lain lah. Vibe dia lain, aura dia lain. Betul. Lah depan. Relax. Tak start lagi. Tak start lagi. Kita pegang je ni. Okay. Alright, Rip. So tadi Rip, kita dah tanya orang-orang kat sini macam-macam jawapan kita dapat. Ada yang minat Messi. Ada yang minat CR. Okey. Masalahnya yang si Cak sebut nama Fernando Torres. Kenapa? Fernando Torres tu. Tak main. Betul. Tak kisahlah minat siapa-siapa Betul. ke, tim mana ke. Yang Betul. penting kalau pasal bola ni yang penting fun-fun je. Jangan gaduh-gaduh lah guys Sebab semangat kesukanan ni apa? Kesukanan. Ya. Kena ada. Kena ada, Tak kisahlah guys. menang ke kalah ke. Betul. Yang penting kita semua happy. Betul, happy dan enjoy je lah. Enjoy the game. Yeah. So guys, sampai di sini saja untuk video kali ni. Komen. Kalau korang ada pendapat, share kat bawah. Bagi tahu kita, okay? So, jumpa korang on the next video. Bye-bye guys. Bye-bye. Ciao.